Pernah satu ketika dulu, Melaka berdiri sebagai antara pelabuhan paling hebat dekat dunia. Pedagang daripada Arab, China, India sampailah ke Eropah, semuanya pernah datang singgah dekat tanah ini. Daripada sebuah pelabuhan kecil, Melaka pernah menjadi simbol kekuatan dan kemegahan Nusantara. Tapi seperti sejarah yang kita semua tahu, setiap kegemilangan pasti ada ujian dan kejatuhannya. Dan sampai hari ini, kesan sejarah tu masih lagi hidup dekat setiap lorong, bangunan dan suasana dekat bandar Melaka ni. Kali ni, jom ikut perjalanan aku melihat semula Melaka daripada bandar bersejarah sampailah ke pantai-pantai yang tenang dekat Tanjung Bidara. Terima kasih juga kepada DJI sebab sudi sponsor video ni. Inilah dia, Melaka di bawah langit bersejarah. Setiap kali travel, satu benda yang memang wajib ada dengan aku ialah drone. Dan selama ni, Mini 4 Pro memang jadi main drone aku untuk hampir semua trip. Tapi kali ni lain sikit. DJI bagi aku peluang untuk cuba model terbaru diorang, DJI Laito X1. Aku dah decide satu benda. Untuk trip Melaka kali ni, aku nak buat eksperimen penuh. Mini 4 Pro aku tu, aku nak simpan terus dalam beg. Jadinya, 100% footage aerial sepanjang trip ni, aku shoot guna DJI Laito X1 je. Apa yang DJI explain dekat aku, drone ni memang dibuat untuk lebih beginner friendly. Nak fly pun senang, saiz dia compact, ringan nak bawa travel dan setup dia pun tak serabut. Yang paling aku curious, DJI cakap walaupun saiz dia kecil, tapi quality footage dia dengan stabilization dia masih power untuk travel video. Jadinya kali ni aku nak test sendiri, betul ke drone ni function macam apa yang DJI bagi tahu. So tunggu apa lagi? Jomlah sama-sama kita try. Destinasi pertama aku bila sampai Melaka ni, aku terus cari asam pedas dulu. Sebab kalau dah sampai Melaka, memang tak sah lah kalau tak perkena asam pedas kan. Kali ni aku singgah dekat asam pedas Atap Zing dekat kawasan Tanjung Bidara, Masjid Tanah. Apa yang aku boleh bagi tahu, asam pedas dekat sini pekat, pedas dia ngam dan ada rasa rempah yang sangat kuat. Kesimpulannya, untuk lunch aku tengah hari tu, memang tak salah lah aku pilih kedai ni. Lepas makan tadi, aku terus gerak ke pantai Tanjung Bidara. Dan dekat sinilah first time aku betul-betul test DJI Laito X1 ni dalam situasi sebenar tau. Yelah, DJI memang promote drone ni sebagai beginner friendly drone, compact, ringan dan senang dibawa travel. Tapi biasanya untuk drone kategori beginner friendly macam ni, ramai yang takut nak fly dekat kawasan pantai ataupun laut tau. Sebab angin dekat laut ni memang tak menentu. Silap-silap drone terus hanyut ataupun susah nak stabilize. Dan masa aku tengah test ni, memang ngam-ngam, cuaca memang nak hujan. Angin dekat pantai masa ni memang kuat gila. Honestly, mula-mula aku sendiri pun risau juga nak naikkan drone ni. Sebab bila tengok saiz dia kecil, automatik kita fikir drone ni mungkin struggle bila kena angin yang kuat macam ni. Tapi surprisingly, bila dah naik je, drone ni stabilize elok je. Dan makin lama aku fly, makin confident aku. Even masa aku naikkan lebih tinggi pun, dia still maintain position dengan sangat-sangat baik. Itu yang buat aku mula faham apa yang DJI cuba explain dekat aku sebelum ni. Drone ni memang dibuat untuk orang yang baru nak masuk dunia drone. Tapi dalam masa yang sama, DJI masih cuba kekalkan pengalaman fly yang confident dan selamat. Especially bila fly dekat kawasan macam ni. Dan satu benda yang aku suka, walaupun angin dia kuat, footage dia still nampak smooth. Aku fly dekat sini hampir habis satu bateri juga. Dan setakat first impression aku untuk wind resistant, honestly aku cakap, aku memang sangat-sangat puas hati. Lepas habis dekat Tanjung Bidara tadi, aku terus gerak ke Masjid Selat Melaka.
Antara tempat yang memang aku tunggu sepanjang trip kali ni. Masa sampai dekat sini, cuaca pun sangat elok. Angin laut perlahan, langit pun mula berubah warna. Waktu-waktu macam ni, suasana dekat sini memang tenang. Masjid ni sendiri memang dah cantik. Tambah pula kedudukan dia yang betul-betul dekat tepi laut tu. Dekat sini, aku ambil peluang juga untuk fly DJI Laito X1 sekali lagi. Dekat kawasan macam ni, baru boleh nampak macam mana drone ni untuk handle wide shot, movement perlahan dan warna langit waktu petang. Walaupun angin laut dekat sini agak kuat, tapi drone ni masih stable dengan sangat baik. Pada pendapat aku, dekat Masjid Selat Melaka ni memang best kalau korang datang pada waktu petang. Angin laut dia, suasana dia memang buat orang rasa tenang bila duduk lama-lama dekat sini. Untuk penginapan aku dekat Melaka kali ni, aku check in dekat 1825 Gallery Hotel. Hotel ni terletak dekat kawasan Bandar Lama Melaka. Dan antara benda yang aku suka, vibe dia memang masih kekalkan konsep klasik dan heritage. Daripada luar lagi dah nampak feel bangunan lama Melaka tu. Tapi bila masuk dekat dalam, suasana dia lebih moden dan selesa. Bilik pun simple, kemas dan cukup selesa untuk stay sepanjang trip ni. Dan yang paling best, lokasi hotel ni memang strategik. Nak pergi Jonker Street, nak jalan sekitar bandar, memang dekat. Dan kalau waktu malam, dekat kawasan sini pun suasana dia memang hidup. Kalau korang suka hotel yang ada vibe klasik Melaka, tapi dalam masa yang sama masih selesa dan tenang, 1825 Gallery Hotel ni memang antara pilihan yang menarik dekat Bandar Melaka ni. Untuk makan malam kali ni, aku singgah dekat Medan Ikan Bakar Muara, Sungai Duyung. Tempat ni memang terkenal dekat Melaka kalau orang cari pot seafood waktu malam. Location dia pun menarik, betul-betul dekat kawasan muara sungai. Sambil makan, boleh dengar bunyi angin, tengok bot lalu dekat sungai dan memang rasa tenang bila duduk lama-lama dekat sini. Dekat sini, pilihan seafood dia memang banyak. Daripada siakap, pari, jenahak, sampailah ke ikan-ikan laut lain memang ada. Selain ikan, dekat sini juga ada sotong, udang, ketam, kepah dan macam-macam lagi pilihan seafood-seafood yang fresh. Sebab tu memang rambang mata jugalah aku nak pilih makan apa dekat sini. Lagi satu yang aku suka dekat sini, kalau korang nak pilih ikan ke seafood ke apa-apa makanan yang ada dekat sini, semua harga telah tertera dekat sana. Dekat sini, ada sesuatu yang buat aku jadi terkejut sangat. Sebab lepas aku duduk je, lebih kurang dalam 5 minit, semua makanan sampai dengan sangat cepat. Dah lah makanan yang sampai sangat-sangat cepat. Panas-panas pula tu. Jadi memang diorang tak tipu lah kan. Memang apa yang kita ambil, itulah yang diorang masak. Sedangkan, waktu aku datang makan ni, boleh dikatakan ramai. Dan waktu kemuncak jugalah waktu aku datang ni. Walaupun nama tempat ni ikan bakar, kali ni aku tak ambil ikan bakar langsung. Aku order ketam masak lemak, kepah, sotong goreng tepung dan nasi putih. Tapi bila sampai je makanan tu, bau kuah dia memang terus menaikkan selera. Masak lemak dia pekat, lemak dia cukup rasa dan pedas dia memang ngam. Masak lemak dekat sini memang terasa rempah dan cili dia, bukan sekadar lemak semata-mata. Ditambah pula, ketam dia memang fresh. Isi pun tebal tau. Walaupun ketam biasa, tapi isi dia memang penuh dan puas sangat makan. Aku memang jenis suka masak lemak cili api. Jadi bila rasa kuah dia dekat sini,
memang terus kena dengan selera aku. So memang aku approve masak lemak dekat sini. Kuah dia punya sedap sampai aku boleh hirup banyak-banyak kali tau. Boleh minum macam tu je. Overall, aku memang puas hati makan malam dekat Melaka ni. Medan ikan bakar Muara Sungai Duyung. Lepas habis makan malam, aku singgah pula dekat 75 Cafe. Cafe ni terletak dekat kawasan Kampung Jawa Melaka dan vibe dia memang lain sikit daripada kafe biasa. Konsep dia lebih kepada industrial minimal. Banyak guna konkrit, lampu warm dan susunan ruang yang nampak clean. Kali ni aku order dirty matcha dan wife aku pula ambil mango sparkling. Dirty matcha dia memang sedap. Rasa matcha dia masih kuat tapi balance dengan rasa susu. Mango sparkling pun refreshing sangat-sangat. Memang ngam untuk minum waktu malam macam ni. Dekat sini kami lepak sekejap je. Ambil masa untuk tenangkan badan dan recharge balik tenaga. Sebab esok pagi, kami nak bangun awal untuk morning walk dekat sekitar Melaka pula. Pagi ni, lepas subuh je, kami terus siap-siap untuk keluar. Pagi dekat Melaka ni memang ada suasana dia sendiri. Udara pun masih segar, jalan belum sibuk. Dan kawasan sekitar Sungai Melaka waktu pagi ni memang tenang. Memang best untuk jalan santai awal pagi macam ni. Tambahan pula, trip kali ni boleh katakan memang kita orang makan sangat banyak. Jadi alang-alang bangun awal tu, kami ambil peluang untuk morning walk sekali dekat sekitar Kampung Jawa dan Sungai Melaka ni. Sambil berjalan tu, memang banyak juga spot menarik dekat kawasan sini yang kita orang jumpa. Ada bangunan lama, ada lorong kecil, pokok-pokok tepi sungai dan suasana pagi dia memang cantik untuk ambil gambar. Dalam masa yang sama, aku ambil peluang juga untuk test lagi satu function DJI Lito X1 ni, iaitu obstacle sensing dan active track dia. Sebab dekat area kawasan ni, laluan dia agak sempit. Banyak pokok, banyak jambatan dan ada beberapa kawasan yang agak mencabar untuk fly drone. Especially bila guna tracking mode sambil berjalan. Tapi bila aku cuba dekat sini, drone ni masih boleh detect obstacle dengan sangat baik. Masa active track berjalan pun, dia boleh follow dengan stabil tanpa isu dan tanpa masalah. Memang betul lah apa yang DJI cakap, pasal drone ni memang beginner friendly. Sebab bila fly dekat kawasan macam ni, at least ada rasa lebih yakin bila drone tu boleh detect halangan dekat sekeliling dia. Tambahan pula, sizing dia memang compact. Nak bawa jalan pagi macam ni pun memang mudah dan senang. Sambil-sambil morning walk pagi tu, kami cari juga pot breakfast sekitar Bandar Melaka ni untuk singgah makan nanti. Masa tengah morning walk dekat sekitar Sungai Melaka tu, kita orang singgah breakfast dekat Kopi Harian. Kafe ni terletak dekat Jalan Hang Jebat, antara kawasan yang memang hidup waktu pagi dekat Bandar Lama Melaka. Interior kafe ni banyak guna elemen kayu, rotan dan pencahayaan natural. Jadi memang selesa untuk duduk santai waktu pagi dekat sini. Pagi-pagi macam ni pun ramai yang datang untuk breakfast dan kopi sebelum mula jalan sekitar Bandar Melaka ni.
Kali ni aku order roti bakar. Dia ada beberapa pilihan inti termasuk matcha dan coklat. Roti dia rangup dekat luar, bahagian dalam pula masih lembut. Simple je, tapi sedap untuk breakfast pagi macam ni. Dan untuk yang tertanya-tanya, aku pun ada tanya sendiri dekat staff dekat sini berkaitan makanan dan minuman diorang. Dan diorang memang bagi tahu bahan yang digunakan semuanya daripada supplier halal dan Muslim friendly. Dan dekat sini pun memang aku perasan ada beberapa pekerja Muslim. Jadi lebih mudah untuk aku confirmkan sendiri sebelum makan. Sambil makan tu memang best tengok suasana pagi dekat Bandar Melaka mula hidup perlahan-lahan. Selepas habis breakfast dekat sini, kami sambung balik jalan sekitar Bandar Melaka sebelum teruskan aktiviti seterusnya. Settle breakfast dekat kopi harian tadi, kami sambung balik morning walk untuk patah balik semula ke hotel. Cuma kali ni kami pilih untuk lalu ikut jalan dan lorong lain sekitar Bandar Lama Melaka ni. Dan satu benda yang aku suka dekat Melaka ni, hampir setiap sudut dia ada karakter sendiri. Jalan kaki dekat sini pun tak rasa bosan. Setiap lorong, setiap sempang, memang ada je benda menarik untuk tengok. Selesai je morning walk, aku cuba pula function untuk return to home dekat DJI Laito X1 ni. Dan satu benda aku perasan, cara dia landing memang confident. Tekan satu butang je, drone dia terus turun dan balik semula ke titik asal. Apa yang lebih menariknya, walaupun kawasan sini agak sempit dan banyak halangan sekeliling, tapi drone ni masih boleh landing dengan sangat tepat. Dekat sini sekeliling pun ada dinding, ada atap, ada bangunan dan kabel sekitar kawasan ni. Tapi dia masih boleh turun dengan stabil tanpa nampak struggle langsung. Disebabkan DJI Laito X1 ni ada sistem LiDAR, dia lebih mudah detect kawasan sekeliling masa nak landing. So korang yang mana takut-takut nak main drone tu, kalau korang dapatkan DJI Laito X1 ni, tak payah takut dah. Memang confident je fly dan turun. Sampai je dekat Avocado Melaka kawasan Limbongan ni, suasana dia terus rasa lain. Tempat ni dibuat dalam konsep rumah kampung lama dengan dekorasi penuh elemen klasik dan nostalgia. Dekat bahagian dalam rumah pun penuh dengan barang-barang antik. Ada gambar P.Ramlee, gambar lama zaman kemerdekaan dan koleksi hiasan vintage yang masih dijaga elok. Bila duduk dekat sini kan, memang rasa macam masuk rumah lama orang dulu-dulu. Suasana dia santai, tenang, sesuai untuk datang waktu petang sambil makan dan minum dekat sini. Pilihan makanan dekat sini pun banyak. Kalau nak makanan berat pun memang ada. Dessert pun ada. Minuman pun macam-macam ada. Dekat sini pun ada juga coconut shake Limbongan dan beberapa gerai lain lagi. Menu utama yang ramai orang datang cari dekat sini mestilah avocado dia. Apa yang boleh aku katakan, untuk coconut shake yang aku minum dan juga avocado yang wife aku minum, dua-duanya okey je. Aku tak ada apa-apa komplain. Tekstur dia pekat, creamy dan rasa avocado dia memang terasa. Sepanjang duduk dekat sini pun ramai yang datang dengan family dan kawan-kawan untuk santai-santai petang. Kalau datang Melaka dan nak cari pot yang ada vibe klasik macam ni, Avocado Melaka dekat Limbongan ni memang menarik sangat untuk korang singgah. Antara tempat yang memang aku nak cuba dekat Melaka ni mestilah Ijiban Chicken Rice Ball. Restoran ni memang cukup terkenal dekat Melaka dan dah lama jadi antara pot wajib untuk orang yang datang cari chicken rice ball asli yang dekat Melaka ni. Dekat sini pun memang ramai orang datang, terutamanya waktu lunch. Dan untuk korang yang risau pasal status halal, Ijiban ni memang dah ada sijil halal rasmi daripada JAKIM. Jadinya lebih tenang untuk makan dekat sini. Menu utama dekat sini mestilah chicken rice ball dia.
Selain tu, aku ambil juga beberapa lauk lain juga, macam udang petai dan telur dadah, dan aku memang puas hati. Ayam dia lembut, juicy, tak kering dan memang ngam bila makan sekali dengan nasi ayam dia. Udang petai dia pun sedap, sambal dia cukup rasa dan petai dia masih rangup. Yang aku suka dekat Ichiban ni, rasa makanan dia masih maintain rasa klasik Chinese style chicken rice yang orang Melaka memang biasa makan dari dulu. Sebab itulah tempat ni masih ramai orang walaupun dah lama buka tau. Kalau datang Melaka, Ichiban ni memang antara tempat yang elok untuk singgah untuk cuba sendiri chicken rice ball yang cukup terkenal dekat sini. Petang tu, selepas rehat-rehat, kami keluar semula jalan-jalan di sekitar Bandar Hilir Melaka. Area sini memang cukup hidup pada waktu petang macam ni. Lagi-lagi dengan bangunan lama dan suasana bandar dia yang masih kekalkan vibe klasik Melaka. Kebetulan masa kita orang datang ni, dekat sini tengah berlangsung event daripada Tourism Malaysia. Sebab tu kawasan sekitar Bandar Hilir ni memang meriah dengan macam-macam aktiviti dan orang sangat ramai datang berjalan petang dekat sini. Kami pun ambil peluang pusing-pusing dekat sekitar kawasan ni sambil ambil footage dan menikmati suasana petang dekat Bandar Melaka ni. Waktu jalan-jalan dekat sekitar Jonker Street, kami singgah juga dekat Mami Jonker House. Daripada luar lagi dah nampak suasana dia memang meriah dengan dekorasi warna-warni dan karakter Mami dekat sekeliling bangunan tu. Dekat bahagian dalam penuh dengan macam-macam produk Mami, daripada snack klasik yang dulu selalu makan masa kecil tu sampailah ke merchandise dan souvenir khas diorang. Sebab tu ramai juga yang datang sini bukan sekadar beli makanan, tapi lebih kepada pengalaman dan nostalgia sekali. Yang paling best dekat sini mestilah noodle-doodle dia. Dekat sini kita boleh buat mie sendiri ikut pilihan masing-masing. Daripada mewarna cup Maggi, pilih jenis mie, perisa, sampailah ke topping, semua boleh customize sendiri. Serius best sangat kalau korang main noodle-doodle ni. Dekat sini lah korang boleh test kreativiti korang macam mana. Tapi terus terang aku cakap memang best sangat main noodle-doodle ni. Aku sendiri pun dah tak tahu dah apa benda yang aku lukis kat situ. So, antara wife aku punya dan juga aku punya, aku nak korang komen lah siapa punya yang lagi cantik. Pada mata aku punya lagi cantik. Haha. Sepanjang dekat dalam ni pun memang ramai orang keluar masuk, especially pelancong dan family yang datang jalan dekat sekitar Jonker Street ni. Okay, thank you very much. Kalau korang datang Melaka dan singgah dekat Jonker Walk ni, Mami Jonker House ni memang antara tempat yang menarik untuk masuk sekejap dan cuba sendiri pengalaman dekat sini. Petang tu, kami singgah pula dekat Chasing Sunset Cafe dekat area Al-Air Melaka. Cafe ni memang terkenal sebagai pot healing tepi laut, especially waktu petang sebab ramai datang nak tengok sunset dekat sini. Cuma masa kami datang ni cuaca dekat Melaka agak mendung dan macam nak hujan. Jadi sunset tu tak berapa nak nampak sangat hari ni.
Walaupun tak dapat sunset, suasana dekat sini tetap best untuk lepak dan masih ramai. Dekat sini aku order chicken skin goreng, meatball dan juga mantau. Untuk air pula aku order vanilla latte, sementara wife aku ambil air lain dekat sini. Dari segi rasa, chicken skin dia memang ngam buat kudapan petang-petang, rangup dan sangat sedap kalau makan panas-panas. Meatball dia pun okey, sesuai sangat kalau korang nak makan ringan sambil duduk santai, tengok laut, tengok sunset. Panjang dekat sini memang ramai sangat yang datang untuk tengok sunset petang-petang. Dan bila malam mula masuk, lampu dekat kafe ni memang buat suasana dia lagi cantik. Waktu malam dekat Melaka ni, aku masih lagi cari port untuk fly DJI Laito X1 ni. Sebab ada satu benda yang memang aku nak test sendiri untuk kamera drone ni, iaitu pada waktu malam. DJI sendiri pun ada explain dekat aku, drone ni memang direka supaya beginner pun masih boleh dapat footage malam yang cantik. Disebabkan tu, aku memang nak tengok sendiri sejauh mana kemampuan dia bila shoot waktu malam dekat Bandar Melaka ni. Kalau boleh, aku memang tak nak lepaskan peluang untuk fly drone ni pada waktu malam. Sebab bila tengok suasana Bandaraya Melaka ni pada waktu malam, memang rasa rugi kalau tak ambil footage dari atas. Dan bila drone ni dah fly, aku terus faham apa yang DJI cuba nak tunjuk dekat drone ni. Untuk saiz drone compact macam ni, hasil footage malam dia memang nampak bersih sangat-sangat. Noise dia pun terkawal dan detail bangunan masih nampak jelas walaupun kawasan dia agak gelap. Lagi satu benda yang aku suka, sensor dan sistem sensing dia memang banyak membantu untuk fly pada waktu malam. DJI Laito X1 ni ada sistem obstacle sensing dan LiDAR. Jadi drone ni lebih yakin bila terbang dekat kawasan bandar yang banyak halangan macam ni. Dekat area sini pun ada kabel, pokok, bangunan dan lorong yang agak sempit. Tapi drone ni masih boleh detect persekitaran dengan sangat baik. DJI juga ada bagi tahu yang drone ni memang dibuat supaya beginner lebih senang nak control, especially waktu fly malam atau kawasan yang lebih mencabar macam ni. Dan satu lagi benda yang aku puas hati, return to home dia pada waktu malam pun memang kemas dan memang tepat. Drone ni masih boleh balik dan landing dengan tepat tanpa nampak kelam kabut. Lagi satu apa yang boleh aku katakan, aku boleh rasakan bila fly malam menggunakan DJI Laito X1 ni, sama je perasaan dia macam aku fly Mini 4 Pro aku. Selepas habis test drone malam tadi, perut kita orang pun mula lapar. Jadinya kami cari pot makan malam dekat tepi Sungai Melaka ni. Kali ni kami singgah dekat Aurelia Cafe Pizza. Cafe ni memang menarik sebab lokasi dia betul-betul dekat Riverwalk Sungai Melaka. Jadi suasana malam dekat sini memang cantik sangat. Duduk makan tepi sungai sambil tengok lampu bandar dan bot lalu dekat tepi, memang ada rasa macam suasana dekat Venice, Itali. Tapi bezanya, dia dekat Melaka je lah. Kali ni kita orang order pizza untuk dinner.
Cuma satu benda aku nak bagi tahu, untuk makan dekat kawasan macam ni, harga dia memang boleh tahan mahal juga. Yelah, standard kawasan pelancongan kan. Sekeping pizza dekat sini harga boleh jatuh dekat RM40 sampai RM50 untuk sekeping tau. So harga dia memang mahal sikit dekat sini. Tapi kalau datang sekali-sekala untuk rasa vibe makan tepi sungai macam ni, memang okey sangat-sangat. Kita orang pun duduk santai dekat sini sambil makan dan menikmati suasana malam Bandar Melaka ni sebelum balik dan rehat. Selamat pagi daripada Bandaraya Melaka. Selepas subuh, kami terus keluar untuk morning walk sekitar Bandar Hilir Melaka ni. Kalau korang datang sini hari Ahad, suasana dia memang best. Beberapa jalan utama dekat sekitar Bandaraya Melaka ni memang ditutup untuk kenderaan. Jadinya, kawasan ni penuh dengan orang berjoging, brisk walk dan santai. Disebabkan tak ada kereta, suasana dia memang lebih tenang dan selesa untuk jalan kaki lama-lama dekat sini. Yang paling aku suka bila morning walk dekat Bandar Hilir ni, pemandangan sepanjang jalan dia memang cantik. Daripada Menara Taming Sari, replika kapal Flore lama, sampailah ke Bangunan Merah Stadius yang memang cukup terkenal dekat Melaka tu. Dekat kawasan atas bukit pula boleh nampak Gereja St. Paul yang memang antara ketinggalan sejarah paling terkenal dekat sini. Sebab tu bila jalan pagi dekat area kawasan Bandar Hilir ni, dia bukan sekadar untuk exercise semata-mata. Sambil berjalan, boleh tengok sendiri suasana bandar lama Melaka yang masih penuh dengan sejarah dan seni bina klasik ni. Dalam masa sama, aku fly juga DJI Laito X1 dekat kawasan sini untuk ambil beberapa tracking shot waktu pagi. Memang best fly dekat Bandar Hilir ni waktu awal pagi macam ni, sebab jalan masih lapang dan cahaya pagi pun cantik sangat untuk ambil footage. So kalau korang tak tahu nak buat aktiviti apa pagi-pagi dekat area Bandaraya Melaka ni, aku sarankan korang boleh berjoging, brisk walk atau morning walk macam aku buat ni. Memang best. Antara tempat yang paling aku suka sepanjang dekat Melaka ni, mestilah Syed Antique and Cafe. Kafe ni terletak dekat kawasan Kampung Jawa dan daripada luar lagi dah nampak vibe klasik dia. Bila masuk je dalam, terus rasa macam masuk rumah lama zaman dulu-dulu. Dekat setiap sudut kafe ni memang penuh dengan barang antik dan koleksi lama. Ada radio klasik, telefon lama, mesin jahit, poster lama dan macam-macam lagi barang vintage yang masih dijaga elok. Suasana dekat dalam dia memang tenang. Selain daripada tu, makanan dekat sini pun memang antara benda yang ramai orang datang cari dekat sini tau. Menu dia lebih kepada sarapan dan makanan tradisional tempatan. Ada lontong, soto, laksa, roti bakar dan macam-macam lagi menu klasik style kopitiam lama. Dari segi harga pun masih berpatutan lah bagi aku. Kalau datang Melaka dan suka tempat-tempat yang ada elemen nostalgia macam ni, Syed Antique and Cafe memang antara tempat yang menarik untuk korang singgah. Masa aku tengah sambung morning walk pagi dekat Bandar Hilir tu, aku ternampak satu kafe yang memang terus tarik perhatian aku. The Butter. Daripada luar lagi dah nampak suasana dia memang cantik. Desain kafe ni lebih kepada moden dan minimalis dengan ruang yang terang dan kemas sangat-sangat. Memandangkan breakfast tadi pun kami makan ringan-ringan je,
kami ambil keputusan untuk singgah sekejap dekat kafe ni. Dekat bahagian kaunter dia memang penuh dengan pastry dan croissant yang baru dibakar. Memang nampak fresh sangat. Dan aroma butter dengan kopi dekat dalam kafe ni memang terus menaikkan selera lah. The Butter ni memang terkenal dekat Melaka sebagai antara pot brunch dan pastry yang ramai orang singgah. Bukan setakat pelancong je, orang lokal pun ramai lepak dekat sini. Kali ni, aku dengan wife aku order beberapa menu dekat sini bersama dengan air. Dan sepanjang makan dekat sini, memang tak ada yang mengecewakan. Pastry dia sedap. Tekstur croissant dia lembut dekat dalam dan rangup dekat luar. Air yang kita orang order pun memang kena dengan selera. Rasa dia balance, tak terlalu manis dan memang sesuai diminum pada waktu pagi macam ni. Suasana dekat dalam kafe ni pun selesa untuk orang duduk santai-santai. Dekat sini, ramai yang datang breakfast, borak dan ada juga yang singgah sekadar untuk kopi dan pastry dia. Kalau korang datang Melaka dan sukakan dengan kafe brunch dengan suasana moden yang macam ni, The Butter memang antara tempat yang menarik untuk korang singgah. Settle je makan dekat The Butter tu, kita orang pun standby untuk balik ke hotel dan kemas-kemas untuk check out. Antara pot makan yang kita orang singgah sepanjang dekat Melaka ni ialah R&R Salai Dapur Kayu dekat kawasan Bukit Rambai Melaka ni. Tempat dia memang luas. Konsep makan terbuka bawah pavilion besar dengan suasana kampung sekeliling. Dekat bahagian luar pun boleh nampak kawasan lapang dan sawah sekitar sini. Jadi memang best datang makan santai waktu petang atau malam. Dekat bahagian laut pun memang penuh dengan pilihan makanan. Daripada lauk salai, masak lemak sampailah ke asam pedas. Kali ni aku cuba beberapa menu dekat sini, termasuk masak lemak dan asam pedas dia. Okey bang, terima kasih. Dan untuk aku yang memang penggemar masak lemak cili api ni, aku boleh katakan masak lemak dekat sini memang kena dengan selera aku. Kuah dia pekat, lemak dia cukup rasa dan pedas dia memang sesuai. Asam pedas dia pun sedap, rasa dia balance dan makan panas-panas memang lagi sedap. Overall, sepanjang makan dekat sini, majoriti makanan dia memang okey dan sedap lah bagi aku. Cuma kalau nak dibandingkan dengan menu lain, ABC ataupun cendol dekat sini bagi aku biasa-biasa je. Maybe tak kena dengan tekak akulah. Tekak orang lain mungkin aku tak tahu. Yang lain bagi aku puas hati. Suasana dekat sini pun selesa kalau datang makan ramai-ramai sambil nak santai-santai. So korang kalau datang Melaka tapi makan tengah hari tak tahu nak makan kat mana, aku boleh suggest lah R&R Salai Dapur Kayu ni. Untuk yang baru nak belajar ambil cinematic shot guna drone ni, fungsi Active Track dekat DJI Lato X1 ni memang membantu sangat. Cara nak guna function ni pun sangat senang. Jom aku tunjukkan cara yang sebenar. Mula-mula korang kena flykan drone dulu, hanya tekan satu butang iaitu take off. Kemudian select objek dan tekan Active Track. Sekali lagi, tekan objek dan select Active Track. Dan hasil dia memang nampak sangat profesional. So jom sama-sama kita tengok hasil kita buat Active Track dekat DJI Lato X1 ni. Shot ni nampak simple je, tapi sebenarnya inilah shot yang banyak bezakan shot biasa dengan shot yang nampak lebih cinematic. Sekurang-kurangnya, bila korang shoot travel, tak adalah semua footage nampak sama je, naik turun, kiri kanan. Korang akan boleh dapat tracking shot yang lebih smooth, lebih hidup dan nampak lebih kemas macam video travel orang profesional. Korang tak perlu risau, DJI Lato X1 ni pun dia ada obstacle sensing tau, dan tracking system dia memang membantu masa korang Active Track tengah berjalan. Kesimpulannya, tak payah pakai drone mahal-mahal pun untuk dapatkan footage yang sangat cantik macam ni. Masjid Cina Melaka. Masjid Cina Melaka ni adalah antara tempat yang nak sangat aku datang tengok depan mata sendiri.
Kalau tengok daripada luar, seni bina masjid ni memang berbeza daripada masjid biasa yang selalu kita nampak. Bentuk dia lebih banyak dipengaruhi dengan seni bina tradisional Cina. Daripada bumbung, warna, sampailah ke menara dia. Semuanya nampak macam bangunan klasik Cina. Menara dia pun dibina macam pagoda dan memang jadi identiti utama masjid ni. Tapi walaupun reka bentuk dia berinspirasikan budaya Cina, fungsi dan suasana dia tetap sebuah masjid yang lengkap dan tenang untuk orang Islam datang beribadah. Dekat kawasan dalam pun suasana dia memang cantik. Susunan dia kemas, bersih dan banyak sudut yang nampak menarik untuk tengok seni bina dia dengan lebih dekat. Dekat sekeliling kawasan masjid ni pun tenang je, tak terlalu sesak dan memang best kalau datang waktu macam ni. Aku pun tak lepaskan peluang untuk singgah solat sekejap dekat sini. Dan itu sebenarnya antara momen yang paling aku suka sepanjang dekat Melaka ni. Sebab suasana dekat dalam masjid ni memang tenang. Bila duduk sekejap dekat dalam, memang rasa lapang. Dalam masa sama, aku sempat juga fly DJI Light 2 X1 aku dekat kawasan sekitar masjid ni. Dan untuk tempat yang cantik macam ni, memang cantik kalau ambil footage dari atas. Bila kita tengok daripada atas, baru nampak bentuk keseluruhan masjid ni dengan lebih jelas. Especially bahagian menara pagoda dan susunan bumbung dia memang nampak unik daripada pandangan atas. Tambahan pula cuaca masa ni memang cantik. Jadi memang puas hati dapat ambil footage dekat sini. Kalau datang Melaka, Masjid Cina Melaka ni memang antara tempat yang aku rasa memang elok korang singgah. Bukan sekadar cantik dari segi seni bina, tapi suasana dia sendiri pun memang cukup tenang. Daripada Bandar Melaka, kami terus bergerak pula ke area Tanjung Bidara. Dan sepanjang perjalanan menuju ke sini, suasana dia memang terus berubah. Daripada suasana bandar yang sibuk, bertukar jadi kawasan pantai yang lebih tenang dan santai. Antara pot makan yang kami singgah dekat sini ialah Kedai Lempeng Kelapa Tanjung Bidara. Lokasi dia memang sangat cantik. Betul-betul berada dekat tepi pantai dengan deretan pokok kelapa dan angin laut yang memang terasa kuat sepanjang duduk dekat sini. Suasana dekat kawasan Tanjung Bidara ni sendiri memang dah best sebenarnya. Pantai dia luas, tak terlalu sesak dan vibe dia lebih tenang berbanding beberapa kawasan pantai lain dekat Melaka sana. Lagi satu benda yang aku suka dekat Tanjung Bidara ni, bila duduk tepi pantai memang boleh nampak banyak kapal tanker dan kapal besar dekat Selat Melaka. Biasanya benda-benda macam ni aku tengok dekat channel APHD channel dan Invoice Indonesia je. Tapi bila aku dapat tengok depan-depan mata macam ni, memang excited lah kan. Kedai ni pula konsep dia memang simple. Ada open air, meja kayu tepi pantai dan terus menghadap laut. Dekat sini, aku order nasi goreng dan lempeng kelapa. Dan jujur aku cakap, antara makanan yang paling aku puas hati sepanjang dekat area Tanjung Bidara ni, memang inilah dia. Nasi goreng dia memang sedap. Rasa dia cukup, tak terlalu berat, tapi ada rasa panas wok dan aroma dia yang memang buat selera naik. Dan yang penting, seafood sangat banyak dalam nasi tu. Lempeng kelapa dia pula memang antara menu yang paling aku ingat dekat sini. Tekstur dia lembut, lemak kelapa dia memang terasa. Dan makan panas-panas memang sedap lah. Bila makan sambil dengar bunyi ombak dan angin pantai macam ni, dia terus jadi lagi nikmat. Sepanjang duduk dekat sini, memang aku rasa tenang. Orang datang pun kebanyakannya santai-santai je. Ada yang minum petang, ada yang lepak tengok laut dan ada yang datang makan dengan family. Tempat macam ni sebenarnya yang buat aku lagi suka travel dalam Malaysia. Kadang-kadang bukan tempat viral atau tempat mewah yang paling melekat dalam kepala, tapi pot simple macam ni yang akhirnya jadi antara momen paling best dalam perjalanan. Bagi aku lah kan, rugi kalau orang Malaysia sendiri tak tahu pot macam ni dekat Melaka ni. Daripada bandar lama, pantai, makanan, sampailah ke suasana tenang dekat Tanjung Bidara ni, memang banyak momen yang aku akan ingat daripada trip ni. Terima kasih juga kepada DJI sebab sudi bagi aku peluang untuk test DJI Light 2 X1 ni. Daripada morning walk, pantai, sampailah ke night footage dekat Bandar Melaka, aku memang puas hati dengan hasil dia. Dan yang penting, ianya compact, senang dibawa dan paling penting, mudah digunakan walau untuk beginner. Kalau tuan pergi ke Melaka, jangan lupa membeli cincin. Kalau panjang umur kita, berjumpa lagi di video yang lain.